Halo, good morning. Memang morning lah muka pun. Kau tengok muka baru bangun tidur, Mat. Okay, hari ni first day of Ramadan. Saya berada dekat Kuala Sungai Baru. Ni kampung wife saya. Kampung wife saya. Kampung wife saya. Betul-betul. Rumah nenek dia lah. Kampung dia lah kan. Apa aku loading sangat ni. Ni rumah dia kat sini. Kau tengok backyard dia, Mat. Gempak shoot. Nampak laut pagi-pagi, layan view macam ni. Memang best. So aktiviti hari ni, first day of Ramadan, since jatuh hari Ahad. Adik ipar aku ada pergi mancing dekat Tanjung Agas tu. Aku tak ada orang mancing kan. Tapi kita nak pergi jalan-jalan lah. Tengok apa ada kat sana kan. So jom lah. Tengok apa cakap banyak kan. Nanti belah petang-petang sikit kita layan view ni kan. Ataupun kita layan view belah sana luar. Dia punya Wan pun nak ikut tak disangka-sangka. Dah menunggu dah. Ting tu Wan. Dah menunggu-nunggu dah. Tiba-tiba dia cakap, Mat, sedap juga kalau dapat ikut kan. Penat baring. Cantik cuaca kan. Tapi dia hari mesti panas. Panas kan? Tengah hari panas kan. Kita balik lah. Okay, kita dah sampai. Apa nama tempat ni tadi? Dia kalau daripada Kuala Sungai Baru tu kan, straight je kan, sampailah. Apa nama dia tadi Tapak Warisan Kota Supai. Sini ada jetty. Boleh mancing. So jom Mana muka tak mandi? Ya Allah, tak mandi ni. Aku sama boleh tahan. Diikat dia tali pinggang. Dulu aku bawa. Safety ke depan macam ni. Dulu aku bawa anak aku. Ni Kota Kuala Linggi. Kita kena baca sejarah Kota Kuala Linggi. Kalau bulan tak puasa, boleh datang lepak breakfast sini. Function dia cakap. Tapi dia tak ada cakap function. Aku yang cakap function. Dia cakap ramai orang datang minum sini. So sekarang air pasang, Mat. Air pasang memang Alhamdulillah cuaca cantik. Ni dia ada jetty dia macam ni. Menghala ke restoran terapung. Function tak? Mesti lah function. Aku mesti bawa korang tempat function je. Buat rumah orang ke apa? Mungkin rumah orang. Mungkin homestay. Bot nelayan. Tapi sekarang tak ada orang, Mat. Tu yang best. Ada family kita je kat depan. Kita tengok Ari mancing. Panjang jetty dia sampai ke sana. Wah, bestnya. Korang free boleh lah main sini. Lepak. Tak nak mancing pun tak apa, lepak. Tapi mungkin kalau bulan tak puasa, dia buka lah restoran tu kot. Dapat ikan Hari? Belum. Sini ada ikan apa selalunya? Kalau tak mandi lah ikan datang, Mat kan? Padu. Function lah. Tengok muka sikit function. Sini restoran ikan bakar terapung Fort Supai. Dataran Fort. Ini function ni kan kalau datang bulan tak puasa ni. Asal aku tak pernah tahu tempat ni. Boleh lah makan-makan ikan bakar kat sini. Besar jetty dia. Ke sana pun boleh naik lagi. Tak tahu lah boleh explore ke tak. Bukan pemancing yang sebenar. Situ je? Jauh lah tu. Padu. PYS. Pemancing yang sebenar. Okay, Mat. Main nak ajar macam mana mancing. Pemancing yang sebenar. Hello. PYS. Hai, saya pergi mancing ya. BP. Okey, hari ni saya datang ni ikan tu. Yang mereka tak nak makan ikan. Jadi saya decide untuk tukar, bagi diorang udang pula.
kita dah masak lemak cili api. So dia tak nak makan ikan hari ni. Puasa lah. Dia nak. Ayah kenapa buang dalam tu? Tak apa, kita bagi dia. Oh tu ada ikan tu. Buntal. Oh. Kakak dah cakap tadi ikan tu dah mulut dia kecil. Buntal lo. Dapat buntal pun jadi. Ha, asalkan naik. Boleh makan ke buntal? Buntal masak apa lalu? Masak lemak cili api. Masak sambal boleh sambal. Ayah akan pastikan saya dapat buntal tadi, okey lah? Janganlah laju. Rim 18, kena laju. 1 hour later. Okay guys, 1 hour later. Tak ada ikan. Ikan puasa. So now aku bawa kau kat satu tempat yang kita boleh dapatkan ikan terus. Jom. Ni lah tempatnya guys. Dah sampai dah. Pasar Kuala. Dah senang boleh dapat ikan terus. Ni tengok ikan apa ada. Later. Okay Mat, kita dah tidur sekejap balik rumah. Kita dah recharge. Nak pergi jalan tak? Tak nak pergi jalan. Tapi tak tahulah nak pergi jalan mana. Nak tengok lah. Kalau orang-orang dekat Kuala Sungai Baru ni hari Ahad apa dia orang buat Cuba komen orang Kuala Sungai Baru. Komen apa kau orang buat Kalau orang kampung sini dia hari Ahad dia buat apa yang? Mancing. Mancing. Lagi? Mancing dah. Pergi pekan. Pergi pekan. Pekan dah pergi tadi. Pekan lagi. Dah pekan lagi buat. Pekan Dia main pekan-pekan je kat sini. Kau pergi pekan sana, pergi pekan sana. Kepala. Kau dah rajin sikit pergi sampai ke Masjid Tanah tu. Kita pergi Masjid Tanah. Pergi Masjid Tanah pula sekejap lagi. Sampai sekejap nak pergi ambil ni. Nak pergi ambil apa otai yang sebenar pancing. Katanya dapat ikan yang kita tengok Kita sekejap. tengok ikan dia besar tu. Sana. Cakap kamera dapat ikan apa? Tahu dapat. Dapat ikan apa? Tak tahu. Cakap. Ikan apa dapat? Tak tahu. BKS. Bekas ketat sana. Aku belajar dengan kau lah awak Nat. Oh, mana? Besar ikan belukang. Kenapa tak buat air tadi? Tak baik Macam mana nak ambil air? Takkan terjun pula. macam nak baik? Air kat situ. Macam nak ambil air? Paip pun tak boleh. Paip pun tak boleh? Paip ni? Tak ada function? Paip tak ada function. Oh, setiap sekian lama dapatlah Syeko. Alhamdulillah, rezeki Ramadan. Asam pedas. Siapa yang tangkap, Ari ke Ayah? Ayah. Ayah tangkap. Jalan-jalan sampai kat mana ni? Sampai dekat pantai Tanjung Abidara. Berapa puluh tahun lepas lah datang sini awak. Minum susu tak puasa dia ni. Nak pergi mana pun tak tahu ni. Sana beach resort. Oh, ada beach resort. Quite nice lah. Sekarang panas lah. Nak turun ke tak? Yalah, macam sekarang memang tak ada orang lah kan. Ada pantai lah. Boleh macam lari-lari mandi tu. Ada budak lari-lari tu. Tak tahu lah boleh mandi ke tak. Cetek ke tak. Ada orang mandi? Oh, ada orang mandi. Boleh mandi lah sini. Okay Mat, aku dah jumpa duduk drive-drive tadi kan. Ternampak macam satu port function tu. Aku tak tahu boleh turun ke tak bawah tu. So aku nak pergi check lah, check. Tak tahu boleh turun ke tak. Sekejap kita orang tunjuk. Cepat yang panas yang. Nampak ramai orang. Ramai orang. Lepas tu dia macam boleh melintas guna kaki je dekat. Macam ada pulau kecil kat situ. Jalanlah kita. Punyalah nak check tempat tu. So tempat ni dekat area jalan tadi kita lalu Pekalan Balak daripada sana menghala ke
Kuala Sungai Baru kan. Dia dekat Korean BBQ Restaurant Beach Garden ni. Masuk jalan ni. Ke bawah. Tak payah tegur lah. Ke bawah je. Dah sampai dah. Jalan daripada jalan besar tadi ke atas. Mari. Bismillah. Sebab aku nampak ada orang lintas tadi pergi kat pulau tu. Macam function lah. Kita orang nampak benda function, kita nak pergi function kan juga. Ayolah kita. Puasa-puasa berlari cari pasal. Sekejap lagi Dia anak nelayan. Anak nelayan? Atuk saya orang nelayan. Arwah atuk orang nelayan? So, place like this lah. You love to explore place like this? Then go ahead explore lah. Go ahead explore lah. Why you talk to me? Wah, best lah. Korang kalau datang Pekalang Balak tak tahu nak macam cari spot lepak ke apa ke kan, boleh cubalah lepak-lepak kat sini tu. Ramai lah orang, macam satu rombongan Cina punya pelancong ke apa ke, tapi definitely Chinese people lah. I don't know whether it's Malaysian or real mainland Chinese. Bila kau berdiri atas terumbu-terumbu karang, boleh dikatakan terumbu karang? Bukan batu-batu lah. Tapi dia ada macam, kalau kau tengok ni apa, macam oyster yang kecil-kecil je. Habis kecil sangat ni. Oyster ke apa? Macam boleh buka. Hidup ni. Aku rasa macam berada di sebuah planet yang lain lah. Macam planet dekat apa nama tu planet tu, cerita Superman tu, Kryptonian, Kryptonite. Ada jumpa apa ke? Ketam-ketam ke, udang ke. Of course kita dapat menikmati ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, cantik kan? Agak panas sikit sebab awan dah lari. Lokasi dia seperti yang aku share tadi. Boleh datang. Sedap kau ada kerang rebus sekarang kan. Astagfirullahalazim. Jadi kita nak buka minum air apa yang? Sirap Bandung pun macam best juga. Air kelapa. Kan awak dah ambil kelapa tau. Air kelapa. Okay, sekarang kita mengheading. Mengheading sikit. Menghala ke tu, nampak laluan ni orang duk melintas tu. Ramai tu satu family day gitu. Dia nak pergi tu pulau kecil tu. Aku pun nak merasa lah. Jomlah join dia orang. Pandai cakap Cina tak? Pandai. Ni hao ma, wo hen e. Puasa kan? Wo hen e. I'm very hungry. Ni hen e? Kalau air pasang, tenggelam ni semua ni Wak kan? Tenggelam lah. Tengok view dari sini. Alamak. Siapa sangka? Jakun lah kejap. Best weh. Datang lah. Time air surut datang. Ramai tu Tengok. Ingat kamu nampak macam dekat lah. Tapi macam penat agak nak jalan dia ke sini. Aduh, malas lah. So kita anggap je lah dah ada kat atas pulau ni kan. Itu mesti pergi ke sana lah. Orang kata apa? Tinjau-tinjau kan. Tengok apa ada. Itulah. Basically pulau ni penuh dengan sampah-sampah sarap. Please keep your rubbish to yourself. Don't bring rubbish to this earth. Pesanan hikmah masyarakat. So ayolah pulang. Tengok aktiviti seterusnya di petang hari. Panas. Dah haus. Bye bye. 3 hours later. Okay guys, dah petang. Dah petang buat apa? Buat apa? Pergi bazar. Dah petang buat apa? Bazar. Pergi bazar. Let's go. Panas tu. Ni bazar. Mana? Ramai ni. Okay, where are we heading guys? We are heading to Masjid Tanah. In English what ya? Please speak in English. Yeah, Masjid Tanah. In English.
Soil moss? Soil. Soil moss? Yes, yes. Yeah. I know. Okay, we go. Aduh, dia punya Mustang kat ni nak kejar lah. Okay guys, sekarang tengah huru-hara dengan kereta. Kita jumpa kat bazar. Let's go. Okay, we are here Yes. in Soil Moss, Masjid aka Masjid Tanah. Kita nak pergi bazar dia. Local people here said this bazaar is the biggest bazaar in this county lah, in this daerah, you know. So jomlah check apa yang ada dekat bazar Soil Moss. Let's go. Okay, kita dah sampai. Orang cakap bazar ni panjang, kita tengok panjang dia macam mana. Ayam pecik RM4. Ayam pecik RM4. Ayam gonteng. Abang soya. Soya ada. Ini kita ada murtabak keramat RM5. Ayam golek. Betul, keramat. Sampai Melaka pun murtabak keramat juga. Dia keramat je lah. Mana yang panjang lah? Di sini panjang ni. Panjang ni kira ni. Melaka panas geng. Melaka memang panas. Singa bang, takoyaki bang dari Jepun bang. Oh, takoyaki Jepun mat. Dah import bang. Kita dari flight bang. Kau ada takoyaki Jepun. Nak try tak takoyaki Jepun? Tak nak? Jus mango, twin berries, cake, Mr. Popia Premium. Popia Big Mac. Panas tu geng. Kau tengok panas. Mata aku tak ada. Mata kecil. Mata kecil. Ni ada brain. John. Ayam bakar jebat. Ayam bakar. Ayam gunting dah nombor berapa kat sini? 3. Nombor 3. Nombor 3 ayam gunting kat sini. Singa bang. Sup diabok panas-panas. Pulang ada sampai raya. Mari. Simpan sampai raya geng. Kau ingat pakcik ni cakap simpan sampai raya. Beli raya pertama, beli puasa pertama, raya boleh makan lagi. Ada yang nak masuk? Ui, panjang betul lah bazar ni. Ya, so penat Dah berpeluh-peluh dah jalan. Macam tak penghujung. Tahu lah ni dah checkpoint ni kat tengah ke. Dia boleh jalan lagi lah ke belakang. Nampak orang je, makanan tak nampak. Tak tahu beli apa. Bazar ni memang betul-betul lah, betul-betul. Orang Melaka memang tak tipu, memang panjang betul. Tengok, tak habis je. Hui, gila berkicap nak jalan. Tapi kita tengok lah apa kita boleh beli dulu. Tengok macam-macam ada kat sini. Ada cheesy lele lah, roti john lah. Yang gunting dah berapa banyak yang gunting lah kat sini. Dah, ni penghujung dia. Dah hujung ke? Okay, round 1 dah habis. Round 2. Okay, round tu kena decide lah dah nak beli apa. Tak boleh jalan je lah, kena decide lah. Kau kena decide lah. Kau nak beli apa? Kenapa? Lauk banyak lah ibu tak. Nak roti john ke nak tepung yang roti john. Dah fikir. Roti Kena john, fikir. okay. Kena Awak? fikir. Saya dah tahu saya nak beli apa. Apa? Yang kuih ramai-ramai tadi. Sudah. Lama lah tu. Memang tak Ini fighter. Okay, fighter ah, kuih. Ya, gerak. Round 2. Round. Kau dah gelap. Doh. Ni doh. Merah doh, panas. Sunday. Kita nampak satu ayam bakar jebat tu. Macam function dia. Ayam bakar jebat. Ayam bakar jebat. Boleh try? Mana roti john? Yang mana satu ke? Tak tahu. Tongmo. Tongmo tak makan lah. Satu set 10 tu. Ha? Satu set 10. Kuih berantu. Ha. Ramai doh. Macam kan nak fight? Okay, cuba masuk. Saya tengok. Cuba masuk je. Dia jual kuih apa? Tahu, nampak macam banyak. Bubur apa tu? Bubur cacah macam tu lah. Oh, ramai tu. Ramai
ramai, tak larat. Boleh lah. Dapatkan kalau macam tu. Cuba lah, cuba. Malas lah. Tengok ah, tengok. Tak payahlah. Ha? Payah. Tak payah. Kata nak fight. Next time kita datang lah. Tahun depan kita datang. Fight. Okay Mat, boleh dikatakan mission complete. Biarlah tak beli apa-apa pun. Pisang standard. Sisir pisang. Dengan roti john. Sebuah pisang. Sesisir. Sesebuah pisang. Yang kereta yang belakang yang. Aku boleh cakap ini salah satu bazar yang most crowded lah. Wah. Mungkin hari pertama, mungkin masuk hari ke belas-belas macam tu orang dah macam slow down. Tapi well done lah. Ui, bazar dia memang panjang. Dia memang tak tipu, memang panjang. Okay, itulah sekian bazar Soil Moss. Terima kasih kerana join. Jom kita balik buka puasa. Let's go. Okay korang, sekian video untuk kali ini. Thank you so much for watching guys. Bising. Jangan lupa like, comment, subscribe to my channel. Thank you so much. Hit the button below, subscribe guys. Free je. Thank you so much. Goodbye. Bapa bising tu. Bising. Guys, bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Selamat puasa.